Korang jadi suka pergi hakim, aku nak saja dekat korang item terbaik daripada Utan King. Untuk item kita kali ini adalah adjustable hiking stick daripada Utan King. Untuk warna kita ada dua, satu warna biru dan satu lagi warna hitam. Panjangkan hiking stick ni senang sahaja, berpandukan dekat bahagian yang kita dah tulis dekat sini, open dan close. Korang pusing dekat bahagian open untuk longgarkan dia, kemudian korang tarik, nampak stop, korang terus stop dan close sahaja. Kemudian korang ulang step yang sama di bahagian atas, korang open untuk longgar, kemudian korang tarik sehingga korang nampak stop, korang terus sahaja stop. Kalau korang tarik tiba-tiba tercabut, tak tahu nak buat apa, korang jangan risau, korang hanya adjust saja dekat bahagian sini, kemudian korang just masukkan sahaja balik. Dekat bahagian bawah kita ada bagi cover. Kalau korang nak cover, korang hanya tutup saja. Tapi kalau korang nak permukaan yang tajam, korang buka cover di bahagian bawah dia. Ini selepas aku dah siap pasang untuk kita punya adjustable hiking stick. Untuk panjang ni dia boleh panjang sehingga 135 cm dan kita boleh simpan dia jadi kecil macam ni 65 cm. Kalau korang berminat, aku dah letak beko ni dekat bahagian bawah. Korang boleh dapatkan sekarang dekat beko ni dan jangan lupa tekan button follow, like and share supaya dapat tengok video yang lebih menarik. Kita jumpa di next video. Bye bye.